Saya nak sebut sikit tentang PRN Sabah, di mana saya harap Perdana Menteri dengar suara pengundi Sabah dan buat keputusan mereka dan ambil iktibar, khususnya tentang masalah SST. Satu ialah SST sebanyak 6% dikenakan ke atas bayaran ataupun wang tuition yang melebihi RM60,000. Ini menimbulkan banyak perasaan tidak puas hati kerana ada di kalangan ibu bapa menyatakan kerana sistem pendidikan mereka rasa didiskriminasi dan tak ada tempat itu sebab mereka pergilah ke institusi pendidikan swasta. Tak ada pilihan. Tapi bila pergi kepada institusi pendidikan swasta ini kebanyakan F40 lah. Mereka pula tiba-tiba dikenakan 6% SST. Nah, kalau RM80,000 setahun, bermakna kena bayar berapa? RM4,800. Kalau RM150,000 setahun, kena bayar RM9,000. So, saya rasa ini dianggap sebagai tidak adil kerana cukai ini adalah cukai ke atas masa depan anak-anak kita. Janganlah kenakan cukai ke atas masa depan pada anak kita. Please don't tax the future of our children. Kami di sini harap SST harus dikaji semula kerana kita harus dengar suara rakyat. Lagipun tentang SST 8% ke atas sewa kepada pengusaha yang mempunyai hasil lebih RM1 juta. Ini pun harus dikaji semula kerana ada banyak aduan. Kerana kalau 8% ini dikenakan daripada 0% jadi 8%, bermakna kena bayar setiap tahun lebih 1 bulan punya sewa. Ini satu yang tidak adil kepada syarikat-syarikat atau pengusaha SME kerana sekarang bisnes tukar. Susah untuk buat bisnes. Bisnes tak begitu baik seperti yang diwawakan. Dan tambahan 1 bulan sewa ini amat membebankan. Saya harap ini pun harus digaji semula. Dengar suara pengundi rakyat Sabah. Dan selain itu e-invoicing. Itu pun jadi satu perkara yang tidak puas hati di kalangan rakyat. Bukan sahaja di Sabah tapi di seluruh negara. Kaji semula itu e-invoicing. Saya harap Perdana Menteri tolonglah dengar suara rakyat Sabah. Jangan-jangan nanti suara rakyat Malaysia timbul. Ini akan jadi lagi susah untuk kita semua. Terus sebagai penyokong kerajaan, kita sampaikan mesej ini. Mesej yang serius daripada rakyat haruslah diambil secara serius oleh Perdana Menteri, bukan orang lain. Perdana Menteri sebagai Menteri Kewangan, kita jangan ambil ringan, kita jangan pandang ringan suara rakyat.